Hari ni aku nak reward adik aku dengan bawa dia pergi jalan-jalan. Disebabkan sekarang ni dia baru je habis intern lah, study lah. Jadi aku rasa inilah waktu yang paling tepat sekali untuk aku bawa dia pergi travel sekali dengan aku. Mula-mula sekali kita orang ambil flight dulu daripada KLIA pergi ke Changi. Dan sampai Singapura sempatlah merasa stop sekejap sebelum kita teruskan perjalanan yang lagi panjang untuk pergi ke Jakarta. Jadi perjalanan ke Jakarta kita orang pun dimulakan daripada Singapore Cruise Terminal. Maknanya kali ni kita orang akan pergi ke Jakarta dengan naik cruise. Cruise yang aku naik kali ni nama dia adalah Star Voyager. Dan kali ni rasanya akan jadi cruise aku yang paling lama, lebih kurang dalam 6 hari macam tu. Jadi alang-alang bawa adik nak dapat experience yang paling best, kita duduklah dekat bilik balcony. Duduk bilik balcony ni dia ada privilege sendiri. Yang paling suka sekali dia akan dapat kredit 50 Sing dollar setiap malam untuk korang beli air apa-apa pun. Kalau buat makan dekat atas kapal ni memang korang tak payah nak risau lah. Senang kata memang tak ada waktu, tak ada makanan. Sebab makanan dia memang banyak, lepas tu free flow pula tu. Dan paling penting makanan dia halal. Kalau lepas makan korang nak tidur pun boleh je, tak ada masalah pun. Tapi dekat atas kapal ni macam-macam benda korang boleh buat. Jadual dia tu padat, korang tinggal pilih je apa benda yang korang nak buat. Ada orang kata naik kapal ni boring, tapi aku rasa dia bergantung dengan siapa korang pergi. Aku pergi dengan adik aku, duduk masuk air, jadi kita orang enjoy gila semua benda dekat atas kapal ni. Segala show, event, aktiviti, semua benda kita orang join, semua benda kita orang buat. Cruise yang aku naik ni dari Singapura pergi ke Melaka, lepas tu terus pergi ke Jakarta. Korang boleh pilih nak turun ke tak, tapi kalau aku untuk Jakarta ni aku turun lah. Dia layover lebih kurang dalam 12 jam macam tu, jadi sempat lah kalau korang nak pusing-pusing sekejap dekat sini. Boleh lah nampak muka adik aku memang happy gila sebab dia dah lama gila tak pergi travel. Jadi kalau korang nak happykan member ke adik-beradik ke partner ke, korang boleh bawa juga dekat atas cruise ni. Aku beli cruise ni daripada Klook je. Buka je Klook, lepas tu cari cruise daripada Resort World. Pakailah juga aku punya promo code ni, korang boleh dapat harga murah lagi lah macam tu. Tu je lah kot. Gerak lu. Ciao.